Hai semua. Kek coklat lembap ni boleh disimpan di dalam freezer dan tahan berbulan-bulan. Kalau nak raya lagi seminggu, sebelum raya kita dah boleh buat kek ni awal-awal. Untuk kegunaan raya, kita bangun pagi-pagi tu, kita keluarkan kek ni daripada freezer dan letak pada suhu bilik. 3 hingga 4 jam kek ni dah jadi lembut dan normal dan boleh dipotong. Yang ni adalah bahan-bahan untuk di blender. 4 biji telur grade A, 1 cawan minyak masak, 1 cawan susu pekat, 1 cawan gula halus, 1 sudu kecil Nescafe dibancuh bersama dengan 1 cawan air suam. Yang ni adalah bahan-bahan untuk diayak. 2 cawan tepung gandum, 1 cawan serbuk koko, 1 sudu kecil baking powder, 1,5 sudu kecil soda bikarbonat. Di dalam besen ayak tepung gandum, serbuk koko, baking powder dan soda bikarbonat. Di dalam blender masukkan telur, susu pekat, gula halus dan minyak masak. Kisar kesemua bahan-bahan ni bagi sebati dan kembang. Bila dah kembang, masukkan air Nescafe. Sambung kisar lagi. Kemudian masukkan adunan blender tadi ke dalam besen. Dan masukkan bahan-bahan yang diayak tadi. Masukkan sedikit demi sedikit sehingga habis. Saya guna aluminium foil saiz ni, tapi terpulanglah pada kawan-kawan nak guna saiz apa. Saya grease bekas aluminium ni pada seluruh bahagian dan lapik dengan baking paper di bahagian bawahnya. Tuang adunan kek sebanyak 3/4 daripada bekas ni. Untuk saiz ni dapat 3 bekas. Semasa mengukus, setiap 10 minit buang air wap di dalam tudung periuk. Kukus kek selama 1 jam dengan api sederhana. Sejukkan kek sehingga betul-betul sejuk baru boleh letakkan toppingnya.
Untuk toppingnya 150 gram coklat masakan. Saya potong nipis-nipis supaya coklat masakan mudah cair. 130 gram mentega. Guna dua bahan ni je. Di dalam periuk masukkan coklat masakan dan juga mentega. Bila air mendidih, baru saya letakkan periuk coklat masakan di atas periuk yang ada air mendidih. Cairkan coklat masakan dan mentega sehingga kedua-dua bahan ni sudah tak ada ketulan-ketulan lagi. Dan selepas itu boleh terus tutup api. Coklat masakan ni kita tunggu agak-agak suam baru boleh siram ke atas kek. Kalau kek tinggi tak sama rata permukaannya, eloklah dipotong bagi sama rata. Kek coklat kukus ni boleh tahan 2 hari saja pada suhu bilik. Simpan kek dalam peti ais ataupun dalam freezer jika nak tahan lama. Last sekali tabur coklat rush sebagai hiasan. Biarkan sekejap sehingga coklat masakan tu beku, baru tutup bekas ni. Kalau nak simpan dalam freezer, saya selalu ikatkan bekas dengan getah supaya penutup tu tak mudah terbuka.